dan ilmu amalan membaca itulah Islam. Budaya membaca merupakan asas kepada pembentukan masyarakat berilmu dan berwawasan. Hari ini, warga SMK Taman Bunga Raya 1 berkumpul bagi menjayakan majlis pelancaran nilam dan program Jom Baca 10 Minit yang bertujuan memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Tempat kedua, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Faris bin Azmi, melaporkan dari SMK Taman Bunga Raya 1. Hari ini berlangsungnya majlis pelancaran nilam dan program Jom Baca 10 Minit yang melibatkan seluruh warga sekolah bagi menyemai amalan membaca sebagai budaya harian. Program ini diadakan bagi meningkatkan minat membaca serta menggalakkan murid menjadikan amalan membaca sebagai rutin harian. Melalui program nilam dan Jom Baca 10 Minit, murid didedahkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dalam melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan program nilam kepada murid? Bagi pendapat saya lah, kepentingan program nilam ni adalah untuk memupuk minat membaca di kalangan murid, untuk menjadikan membaca tu sebagai salah satu amalan yang baik lah. Seterusnya dia akan membantu murid dalam pembelajaran dan juga membuatkan murid ni lebih berfikiran kritis. Critical thinking. I think that's very important for students nowadays. Yeah. Terima kasih, Sir. Apakah pendapat anda tentang program Jom Baca 10 Minit yang diadakan hari ini? Pada pendapat saya, ianya bagus kerana dia beri satu inspirasi, satu memberikan pengetahuan baru kepada murid-murid pada hari ini. Majlis pelancaran nilam dan program Jom Baca 10 Minit ini diharapkan dapat menyemarakkan budaya membaca serta melahirkan warga sekolah yang cinta akan ilmu pengetahuan. Saya, Muhammad Akmal Faris bin Azmi, melaporkan untuk TV PSS SMK Taman Bunga Raya 1.